Baik, mereka yang arif berpendapat imam tersebut tak betul dan perlu diberi teguran. Masalahnya tiada siapa pun berani menegur memandangkan beliau seorang yang mengaji juga dan tahu sedikit tentang hukum hakam, dan lagi pula orang lama. Macam manakah cari yang terbaik? Cari yang terbaik, bawa dia pergi makan tu kenyang-kenyang. Memang kita nak pakat pergi makan belakang ni, nak ajak belanja makan lama dah, nak ajak belanja makan sekali. Makan, makan dia sotong bakar, ni bakar kerang bakar, udang bakar, ketang bakar. Tak, belaka. Dia nampak saya dah nak jelubuk, baru kita kabar. Nak, dia dang saya tak musang. Dia gitu. Ni rimah tengah lapor nak pergi pukul gambar tu. Ni kamera ni bahang. Nak, kubal tu seko. Mik mah, kubal eko. Nak, dia makan kubal seko, boleh duduk atas kepala pukul gambar. Tak agak sikit. Tunggu, rimah gitu. Boleh cabut misal sorak-sorak ni. Sorak rimah, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kenyang, memang tidak apa musang. Apa-apa pun, ular sawa, bang kambing seko, tak musang. Lapor musang. Makan tu, lepas tu kabur dah. Bawa orang pandang seorang. Tak, yang kau disegang orang tu. Ni kita dah rot cerita dah, ngaji. Hak sebulan mari 2 kali, nak tegur dia pula. Nak, panggil dia takut-takut sikit. Hak ada cok ke? Lepas tu kabur dia. Sebab orang kenyang ni, dia biasanya tak musang. Nak, kadang-kadang kena musang. Bila musang tu cara dia. Orang musang, gitu cara. Kalau orang ngamuk, jiwa air. Mau pakai ingat jiwa air. Dia ngamuk ni daripada api neraka. Lalu darah syaitan. Syaitan dalam darah dia. Nabi suruh jiwa air. Jiwa air ada apa? Nak, dah jadi steamer. Seperti, dah jadi seperti, ngekoloh-koloh hari. Nak, kemudian dah 10 minit dah. Dah habis juga ni.